Banyak orang cakap Beja ni servis dia sangat murah. Murah itu berapa? Jika ikut website Perodua, kita boleh tengok Perodua Beja 1.3. Setiap servis kita nak standby berapa duit. Servis akan 6 bulan atau 10,000 km sekali. Tentang pertama servis ialah 1000 km atau sebulan. Mana sampai dulu pun nak pergi servis. Jika itu akan percuma. Kita Perodua akan buat inspection sahaja. So tak payah tukar apa-apa. Seterusnya, servis yang kedua 6 bulan atau 10,000 km. Harga dia lebih kurang RM177.40. Servis yang kedua tak akan charge label free. Servis yang ketiga 1 tahun atau 20,000 km. Harga dia RM224.92. Ini akan kira label free. Servis yang keempat setahun 6 bulan ataupun 30,000 km. Harga dia RM278.28. Jika servis yang kelima ialah 2 tahun ataupun 40,000 km, okey, harga dia lebih kurang RM660.10. So ini harga akan lebih mahal sikit kerana ini ialah major service. Jika ikut website Perodua untuk servis Beja 1.3 ini dalam setahun, kita anggaran nak standby ialah RM402.32. Jika jumlah servis 2 tahun, anggaran kita akan standby RM1,340.70. Itulah kos servis Perodua Beja 1.3. Anda rasa mahal atau murah? Anda boleh komen-komen di bawah. Bagi saya rasa berbaloi lah. Dan jangan lupa, Abang Sung bukan sekadar drive kereta. Saya drive servis dengan kepercayaan. Kita jumpa lagi. Saya Abang Sung.